Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni kita nak share kepada anda kereta yang baru sampai, Mercedes-Benz A35 tahun 2022 guys. Okay, untuk kereta ni, okay, tengok bahagian belakang ni dah ada spoiler A35 AMG dengan logo dia dah color warna hitam. Dan dia punya diffuser dia A45, dia ada dua exhaust tip kanan dan juga kiri guys. Okay, untuk kereta ni sangatlah handsome. Yang mana kata berminat nak cari A35 color warna hitam, memang rare, memang jarang jumpa. Korang boleh contact Din dekat nombor dekat bawah guys. Okay, kalau tengok dia punya sini, sekarang ni tengah trending untuk A45 color dia warna hitam macam ni. So ramai yang mungkin ada customer yang berminat nak cari A35, nak convert kepada A45 tahun 2024, korang boleh pilih yang ni. Ataupun korang nak pakai standard macam ni pun dah handsome guys. Okay, A35 datang dengan spoiler, ada sunroof, ada Burmester sound system, bukan Burmester sound system, dia ada ambient light. Kita tengok bahagian depan dia. Okey, ini bahagian depan dia, tayar jenis Michelin, AMG, caliper brake dan rim original A35 lah. Okey, tengok bahagian belakang dia, sangat handsome, menawan teruk guys. Okey, color warna hitam ni dia memang garang premium. Okey, ini bahagian depan, lampu dia 3 LED. Okey, so untuk bahagian depan pun dia dah convert kepada A45, dia pakai AMG front grille. Okay, AMG front grille sini. Logo pun color warna hitam dan bahagian logo sini, okay, Mercedes pun warna hitam guys. Okay, korang boleh tengok sini. Kereta memang sangat lawa, color dia warna hitam. Malam lagi menarik guys. Okay, ni bahagian depan dia, rim, tayar dan semualah. So nanti kita akan share kepada anda bahagian engine dia guys. Okay, Turbo 4MATIC Plus pun dia pakai warna hitam guys. Ini bahagian dalam. Okey, ini bahagian dalam dia pakai AMG multi-function steering, half Alcantara dengan leather. Okey, sama dengan A45 punya steering. Ini bahagian dalam dia. Okey, sini ada setting, semua ada setting AMG, ada manual setting dan sebagainya. Mileage dia sangat rendah guys. Okey, korang tengok mileage dia tak sampai 10,000 pun, 8520 km sahaja. Ini bahagian dalam. Okey, rupa bahagian dalam ni dia ada ambient light guys. Korang tengok dia ada ambient light. Okey, radio kita dah convert kepada frekuensi Malaysia, you guys tak kena bayar pun. Dan ada head-up display bahagian depan ni, kalau korang tengok dia ada head-up display. Okey, steering dia condition memang tip top. Yang paling penting kereta ni dia ada sunroof. Dekat ruangan atas dia ada sunroof. Okay, dekat dia punya AMG bucket seat, dia bukan kosong macam model-model yang sebelum ni. A35 dia pakai semi bucket seat, tapi yang ni full spec, fully loaded guys. You guys dapat yang AMG bucket seat dengan condition macam ni, color warna merah. Okay, overall interior, exterior kereta ni sangatlah lawa. Okay, dia ada AMG suspension, sebelah ni traction control dan sebagainya lah guys. Okay, ada traction control dan manual setting. Ada wireless charging dekat bahagian bawah ni. 360 kamera dan ada dynamic select mode lah. Okay, so you guys yang mana nak cari A35 color premium warna hitam, carpet original AMG guys, AMG punya carpet, korang boleh contact kita. Dia pakai memory seat dan juga ada heater. Ni untuk panaskan seat. Dalam dia interior warna hitam dan juga warna merah. So you guys yang mana berminat boleh contact Din, boleh datang ke showroom guys. Okay, dan dia punya steering sini, kalau korang tengok dia punya sini pun color dia warna hitam. Ini bahagian dalam dia. Okay, so, siapa yang berminat boleh contact kita, boleh datang ke showroom guys. Okay, color hitam premium. Okay, sangat lawa. Turbo 4MATIC color warna hitam. Okey, so dia A35 warna hitam premium. So guys, yang mana nak cari A35, kat sini pun dia pakai matte black. Okey, dia pakai jenis matte black, gloss sikit. Dia tak gloss, dia matte sikit. Okey, so belakang pun sama, dia dah convert.
Ada visor lagi guys. Okay, ada visor. So yang mana berminat boleh contact Din. Boleh datang ke showroom A35. Logo hitam, AMG pun color hitam. Dan dia pakai diffuser A45 ni. Saya rasa yang ni ori punya sebab dia color dia warna hitam biru-biru sikit. Okay, so yang mana berminat boleh contact Din, datang ke showroom buat appointment. Assalamualaikum. Bye bye.